Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu juga jadi tutor mulakan sesi tapi dia terlupa untuk punch out atau salah masuk tempoh sesi kelas. Jadi setiap bulan kita kena simak laporan kelas. Betul ke tak? Supaya amount allowance yang dibayar kepada tutor tu betul. Okey, kita tengok contoh. Katalah tutor nak mulakan sesi, dia klik kelas yang dia nak mengajar tu. Lepas tu dia klik start session. Kat sini dia salah masukkan. Contohnya katalah sepatutnya 60 minit tapi dia masukkan 60 jam. Lepas tu klik start. Nanti allowance dikira untuk 60 jam bukan 60 minit. Jauh beza lah. Okey, jadi sekarang ni ada 3 cara untuk kita tetapkan tempoh sesi yang tutor boleh jalankan. Pertama, kita tetapkan session duration dalam tetapan courses. Contohnya kita pergi kat courses, pilih course berkenaan, klik edit. Lepas tu kita scroll ke class settings kat bawah ni. Di sini kita boleh masukkan session duration. Jadi contohnya, setiap sesi yang tutor buat perlulah dalam tempoh 60 minit. Jadi kita masukkan 60 kat sini. Lepas tu kita klik save. Nanti bila tutor nak mulakan sesi, dia klik start session. Dia terus keluar 60 minit. Tinggal nak klik start je. Okey, kedua pula kita boleh tetapkan supaya tutor boleh pilih tempoh untuk setiap sesi yang mereka nak jalankan di bahagian duration options. Contohnya kat sini dah ada 60 minit. Dia boleh juga pilih dia nak jalankan sesi selama 120 minit. Kita masukkan 120, kita klik add. Jadi nanti tutor boleh pilih sama dia nak jalankan kelas selama 60 minit ataupun 120 minit. Jadi dah selesai ni, kita scroll ke bawah, kita klik save. Bila tutor nak mulakan sesi, dia boleh klik start session dan dekat duration ni dia boleh pilih sama dia nak jalankan 60 minit ataupun sesi 120 minit. Lepas tu dia klik je start. Ketiga pula, kalau tutor bebas jalankan sesi selama mana pun, kita boleh padam semua duration options ni, klik reset, klik OK. Lepas tu kita padamkan session duration kat sini dan kita klik save. Nanti tutor bila dia klik start session, dia boleh masukkan sendiri tempoh sesi yang nak mengajar ni.